Okay, dalam konteks kita menjayakan pendidikan tinggi ataupun menjayakan sebuah universiti, saya fikir antara tunjang utamanya adalah ahli akademik. Betul. Dan hari ini doktor berdiri sebagai presiden kepada Persatuan Akademik UMT. Suatu tugas yang besar saya fikir. Jadi pada pandangan doktor, macam mana doktor nak bawa ahli-ahli akademik kita ni dalam menggerak UMT sebagai sebuah universiti yang doktor sebutkan tadi itu? Ini yang kita katakan kekuatan sebuah universiti ini datang daripada ahli-ahli akademiknya lah. Dan apa yang menarik, apabila pembangunan sebuah universiti, kita membawa talent daripada dalam dan luar negeri Terengganu. Dan apa yang menarik, inilah berlakunya pertembungan budaya khususnya. Daripada utara datang ke pantai timur, daripada selatan datang ke pantai timur. Dan ini sebenarnya akan mengurangkan jurang antara komuniti kita. Tidak ada lagi kesalahfahaman antara komuniti di pantai timur dengan mereka yang berada di pantai barat, kerana jurang itu telah didekatkan.